usia umur baru dia kita jalan dengan kakak dia. Betul. Keluarga belah pengantin lelaki berada di sebelah sana, keluarga belah pengantin perempuan dekat sebelah sini. Boleh? Mari kita saksikan perarakan masuk yang pertama. Tebang tebu di seberang sana, hasil ditatang jadi jualan. Arjuna bukan sebarang Arjuna. Arjuna datang dari Negeri Sembilan. Majlis mempersilakan bakal pengantin lelaki. Bunga mawar cantiknya amat, baunya mengharum di tepian geti. Tampil sopan santuni hajat, buat kekasih si jantung hati. Yang akan melangkah bersama kakak tersayang. Majlis mempersilakan bakal pengantin perempuan. Pagi ini istimewa di hati menyaksikan pernikahan dengan akad yang suci. Tahniah kepada Azli dan juga Alia. Sekarang anda berdua dah kahwin dan halal sebagai pasangan suami dan isteri. Peluk dan cium yang hangat buat ayah dan ibu. Terima kasih atas didikan ayah dan ibu. Maafkan Alia atas segala silap dan salah. Terima kasih kepada ayah dan ibu mentua kerana merestui hubungan ini. Pintalah daripada mereka berdua agar namamu dan isteri sentiasa dititipkan dalam doa mereka. Peluk dan cium buat ayah dan ibu tersayang. Ampun dan maaf atas silap Azli selama ini. Mohon halalkan segala-galanya. Pintalah tunjuk ajar dan kasih sayang daripada ayah dan mak mentua. Ucapkanlah terima kasih kerana menerimamu menjadi pasangan kepada anak lelaki mereka. Kita doakan yang terbaik buat Alia dan Azli. Semoga jodoh berpanjangan dan semoga keluarga ini tergolong dalam lingkungan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, insya-Allah. Oh, kedua-duanya jawab Azli. Okey. Wah, kalau dah garang selalu mesti dia package dengan keras kepala ya. Ada mana masukkan? Oh, maknanya Azli macam ya betul. Lebih kuat merajuk berbanding dengan Azli. Azli ni pandai pujuk tak? Dia akan tidur, alamak. Tak apa, lepas ni dah kahwin lagi senang pujuk. Azli dia tukar jawapan.